dah jumpa lokasi idaman. Tapi satu masalah, rumahnya belum dibina lagi. Jadi ini dilema besar. Patutkah anda ambil risiko macam ni? Jom kita bedah siasat sama ada pelaburan macam ni sesuai untuk anda atau tak. Keputusan ni, ia satu pertaruhan antara peluang besar dan risiko yang sangat tinggi. Okey, jom kita tengok bahagian yang best dulu. Apa yang buat tawaran ni menarik sangat? Sebenarnya, ada 5 sebab kukuh kenapa ini boleh jadi pelaburan yang sangat bijak. Tarikan paling besar, sudah tentulah harga beliannya. Jauh lebih rendah berbanding rumah siap. Kadang-kadang yuran tempahan awal tu boleh jadi serendah RM1,000 je tau. Anda juga boleh bagi sentuhan peribadi. Nak lantai macam mana, cat warna apa, semua anda pilih. Sementara tunggu rumah siap, nilainya berpotensi untuk naik. Ini boleh bagi pulangan tinggi. Okey, tapi setiap cerita indah ada risikonya. Jom kita tengok pula sisi buruknya. Dan risiko-risiko ni, serius. Anda kena fikir betul-betul sebelum buat apa-apa. Risiko paling menakutkan, projek terbengkalai. Duit dah bayar, tapi rumah entah ke mana. Projek lewat siap, itu dah jadi macam perkara biasa. Ia bukan je stres, tapi kos pun naik. Kualiti binaan pun satu hal. Pemaju mungkin ambil jalan mudah, tinggalkan anda dengan masalah nanti. Jadi, macam mana nak elak semua mimpi ngeri ni? Jom kita tukar amaran jadi panduan. Okey, ini senarai semak 5 langkah anda. Ikut ni untuk elakkan kesilapan yang besar. Kesilapan paling biasa ialah salah kira kos akhir. Jangan terpedaya dengan harga jualan saja. Hati-hati dengan kos tersembunyi macam ni. Semua ni boleh tambah pada jumlah pinjaman anda. Jadi, apa rumusan semua ni? Kejayaan anda bukan bergantung pada nasib, tapi pada strategi. Nasihat dari ejen hartanah ni memang tepat. Ia merumuskan semua yang kita bincangkan. Ingat, ini bukan perjudian ya. Ini keputusan kewangan yang perlukan perancangan yang sangat teliti. Jadi, ini peluang keemasan atau kesilapan besar? Jawapannya terletak pada persediaan anda.